Nampaknya aku dah tiada pilihan lain lagi. Satu-satunya cara untuk aku dapatkan duit ialah dengan merompak ban. Jadi baik aku buat rancangan untuk merompak ban ni dulu. Nampaknya dah sampai masanya. Nampaknya pekerja banknya tengah fokus buat kerja. Inilah kesempatan aku. Angkat tangan, berhenti, jangan bergerak atau saya tembak kamu. Baiklah Encik, tolong jangan tembak saya. Baiklah, saya akan ambil kad peti kebal ni. Tinggal pistol dululah. Okeylah, jom kita pergi. Dan kau jangan berani-berani nak call polis ya. Ayo kita meletupkan benda ni. Aku kena berlindung dekat sini dulu. Cantik. Cepat ambil duit ni sebelum polis datang. Cepat lari. Nani? Berhenti di situ, atau tidak saya tembak. Tidak, tolong jangan tembak saya. Kalau macam tu, kamu akan tidur di penjara lah malam ni. Apa? Tidak. Tidak, saya ditangkap.